Ni dia nak buka tempat nak top up minyak. Kecil lubang nak isi minyak ni. Yang ni pun ada ni. Yalah. Tu apa tu? Oh, camel valve. Valve. Mau vacuum nanti tarik masuk minyak senang. Vacuum dulu. Vacuum lepas tu dia boleh tarik. Dia tak clean, dia jangan cuci diesel. Nampak baru ni. Ni dah rosak lama. Baru cuci. Ada bocor. Ni nak pasang oil strainer. Dengan skru kan? Dengan spring dia tu. Cuci balik. Aku apa? Ada pasir, ada rabuk. Ini lap dia jangan ingat dia apa tau. Dia sak itu nenek dia tangkap itu koper punya kotor. Nanti semua sangkut sana. Ni kira magnet lah, dia tarik lah. Kalau itu oil strainer pijak, dia tu kotor masuk dia tangkap lah. Kalau itu strainer jaring dalam pijak, dia tak tangkap. Sebab itu kotor tak masuk. Dia tak masuk lah. Dia masuk jaring sana lekat saja. Tu ada function juga lah. Ada. Itu magnet. Magnet dia. Apa BC dia semua tarik. Dia tarik dia simpan sana. Cái條尺搬要菜油喎。phong trùng cả đây. Betul-betul kemar. Cái nhà tên là gì đó con. Vacuum dekat sini juga ke ataupun dekat belakang ni? Vacuum itu compressor saja. Dekat compressor. Yang dekat ada dia tarik minyak. Dia tarik minyak. Okey, faham. Dia vacuum under vacuum dia masuk ya. Màu cái有威嘅毛數咧兩隻，兩位毛尖喎，而佢兼五包喎，地有喎。點解毛尖？有咩啦？得 cap 嚟梳？唔使。Ni sedut lah. Dia sedut lah. Dengan sedut ni. Ini. Dia okey. Vacuum. Lepas tu dia orang akan masuk minyak dekat sini lah. Ada itu sofa chiller itu pump. Yang pump. Pump boleh pakai. Ini ya, tapi leceh sikit lah. Ya. Baru tengok ada siu ya. Okey. Ni kira baru lah. Tak apa. Tak tipu. Dia minyak dia putih ni. Nanti buang sikit. Nak tengok. 4GS kuning sikit. Kalau 3GS dia putih-putih. Dia ada kuning sikit. Dia ada kuning sikit. Okey dah. Betul.
Putih nampak. Okey. Maknanya yang ni kita kena sedut lah. Ni kira 4 liter lah kan kita esok. Satu gallon. Kalau itu saya taruh atas dia tu hitam dia tong besar. 25 kah dia? 25 liter. Ambil top tie je tengok sini. Maknanya masa Nanti minyak naik. dia akan naik. Masuk satu tong dulu. Kita tengok kat sini lah. Nah, ya. Dia setengah saja. Okey, faham. Maknanya kena penuh bagi nampak. Sampai itu kat atas. Sini lah. Nanti dia jalan turun. Kalau nanti dah jalan baru dia turun. Dia turun dekat sini lah. Turun sampai setengah. Okey, kalau Setengah lebih lah. ke jalan full load baru dia nampak. Okey. Andul dia main dia pusing dia tak nampak. Tak nampak sangat lah. Full load dia baru steady lah, dia stable. Ni masuk dah ni. Okey, ni diorang dah start vacuum untuk masuk air. Untuk masuk minyak. Okay, next video.